Assalamualaikum Ustaz Musa. Waalaikumsalam. Ustaz baca apa tu? Ini? Oh, Ustaz baca Al-Quran. Al-Quran? Bukan baca dekat masjid ke? Al-Quran ni boleh baca kat mana-mana. Senang dapat pahala. Senangnya nak dapat pahala. Al-Quran kawan kita. Mari kita amal bersama. Pandang, pegang, dengar, baca. Seronok dapat pahala. Pandang, letak di tempat mulia. Pegang, wuduk mesti ada. Mari kita amal bersama. Al-Quran kawan kita. Dengar, duduk, diam sahaja. Baca jelas sentiasa. Mari kita amal bersama. Al-Quran kawan kita. Banyaknya pahala dapat dengar Al-Quran. Hehehe. Senang kan? Kenapa ni? Nak dengar? Nak dapat pahala. Senangnya nak dapat pahala. Al-Quran kawan kita. Mari kita amal bersama. Pandang, pegang, Dengar, baca. seronok dapat pahala. Pandang, letak di tempat mulia. Pegang. Wuduk mesti ada. Mari kita amal bersama. Al-Quran kawan kita. Dengar, Duduk diam sahaja. baca. Jelas sentiasa. Mari kita amal bersama. Al-Quran kawan kita. Yeay! Senangnya dapat pahala. Petang nanti ada tadarus Al-Quran dekat masjid. Nak ikut? Nak! Mama, Hana. Faris, Sarah, Hai. jom. Senangnya nak dapat pahala. Al-Quran kawan kita. Mari kita amal bersama. Pandang, pegang, dengar, baca. Seronok dapat pahala. Pandang, Letak di tempat mulia. pegang, Wuduk mesti ada. Mari kita amal bersama. Al-Quran kawan kita. Dengar, Duduk diam sahaja. baca. Jelas sentiasa. Mari kita amal bersama. Al-Quran kawan kita. Bila membaca kitab Al-Quran, Diberi pahala 10 kebaikan. bila membaca kitab Al-Quran, Mendapat syafaat pada hari akhirat. mari kita amal bersama. Senangnya nak dapat pahala. Al-Quran kawan kita. Mari kita amal bersama. Pandang, pegang, dengar, baca. Seronok dapat pahala. Al-Quran kawan kita. Alhamdulillah. Tok. Oh, Tok. Ni anak kita telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah buat apa tu? Sihat? Alhamdulillah sihat. Tengah bagi makan ayam. Apa cerita? Nak bagi tahu. Apa? Nak cakap.
Hana pun. Jap. Atuk. Kami nak balik kampung ni. Tunggu tau. Ya ke? Alhamdulillah, Atuk rindu dah ni. Tapi tengah kemas-kemas lagi. Cepat sikit. Boleh berbuka sama-sama. Nanti nenek masakkan yang sedap-sedap. Yeay, bestnya. Papa, tolong angkatkan beg ni. Okey, Ayah. Jumpa jap lagi. Assalamualaikum. Bye, Atuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yahoo! Neknya, hari ni masak sedap-sedap ya. Cucu kita balik. Woohoo! Bagus juga tu. Kita pun dah lama tak makan ramai-ramai. Kan? Nanti saya ajar siapa-siapa datang. Meriah sikit. Yeay! Siapa tu? Saya ni. Musin. Oh, kamu rupanya Musin. Apa kamu buat kat situ? Tadi saya... seronok tengok Tok Lee berjoget tadi. Mana nak datang hari ni? Padalah Tok gembira semacam. Kami nak buat majlis berbuka nanti. Datanglah sekali. Betul ke ni Tok Lee? Betul. Ni nak sedekah ni. Ajaklah sesiapa datang sekali. Biar meriah sikit. InsyaAllah Tok Lee. Amanah ni saya pegang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni nak bagi tahu. Malam ni Tok Lee ada buat majlis berbuka. Jemputlah datang. Oh, terima kasih. InsyaAllah saya datang. Betul? Alhamdulillah. Tok Lee? Saya datang. InsyaAllah. Nak bagi tahu semua macam ni. Aha. Dijemput semua datang ke majlis berbuka di rumah Tok Lee. Set. Semua tak baca lagi? Percubaan 1, 2, 3. Perhatian semua. Malam ni ada majlis berbuka. Tak payah masak. Di rumah Atuk Lee. Dijemput semua hadir ke rumah. Atuknya. Ni Awak tengok apa yang Musin mesej dalam grup kampung kita. Ya Allah, apa Musin buat ni? Aduh. Nampak gaya satu kampung datang. Ramainya. Nak batalkan ke? Kita tengok dulu macam mana. Yeay, jumpa Atuk Nenek. Seronoklah tahun ni dapat balik awal. Mestilah. Tahun ni Papa dapat cuti awal. Alhamdulillah. Rezeki tahun ni. Kenapa berhenti? Tengok tu. Kesiannya. Assalamualaikum. Kenapa ni, Cik? Waalaikumsalam. Motor ni habis minyak. Saya pula tersilap bawa dompet anak. Innalillah. Jauh nak tolak ni, Cik? Boleh ni. Pakcik pernah jalan lagi jauh. Tak apa. Allah, Pakcik tunggu sini. Nanti saya datang balik. Tunggu tau. Kenapa, Papa? Motor Pakcik tu habis minyak. Kita belikan kejap. Ini je yang kita ada? Boleh kot ni. Saya masak sup lah ya. Oh, okey. Neknya masak, saya susun meja ya. Bismillah. Pakcik! Okey, dah Pakcik. Terima kasih nak. Tak apa. Saya sedekah.
Alhamdulillah. Semoga diberkati dalam bulan Ramadan ni. Amin. Terima kasih. Pakcik tu tak bayar ke? Papa bagi je. Jom doa sama-sama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Amin. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Sedekah kan dapat pahala. Lagi-lagi bulan Ramadan berlipat kali ganda. Oh, betul lah. Bila Omah nak sampai? Baru je. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Tengah susun meja ni. Satu kampung nak datang nanti. Satu kampung? Ayah pesan Kak Muhsin ada makan-makan. Dah satu kampung dipanggilnya. Yeay, makan ramai-ramai. Ya Allah, Muhsin. Macam mana ni? Itulah. Banyak nak masak. Barang pula tak cukup. Biar kami tolong sekali. Nak tolong juga. Hai Napoi. Ha? Yeah. Seronoknya bila kita berbuka bersama. Rezeki dikongsi bersama. Bersedekah itu amalan mulia. Ya Allah, kerana-Mu kami sedekah. Terimalah ibadah kami. Rezeki ini Darimu Allah. kami sedekah. Rezeki dikongsi bersama. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Nak beli apa, bang? Beli semua ni boleh? Boleh. Pinjam dulu ya. Esok saya pulang ya. Okey. Ha? Papa, tu. Pakcik, kami nak beli barang. Tak boleh ni. Dah nak waktu berbuka. Maaf ya, Cik. Kami nak beli barang sikit. Nak buat berbuka ni. Okey, cepat sikit Saya pun dah lambat. Ni pakcik tadi kan? Boleh saya beli sikit? Boleh. Kejap Saya buka pintu. Alhamdulillah. Terima kasih. Pakcik, saya nak ais boleh? Pakcik ambil jap. Tengok-tengoklah dulu. Buah. Nak beli yang mana ya? Omar rasa nak beli buah apa? Kalau Oma beli ni sebab lagi banyak. Oma bila nak sedekah kena bagi yang terbaik. InsyaAllah kita akan dapat banyak pahala. Kalau macam tu beli ni lah. Bagus Oma. Alhamdulillah. Terima kasih pakcik. Sama-sama. Ramadan tiba, umat bergembira, cari pahala, menghapus dosa. Dua anugerah paling bermakna. Nikmat dunia saat berbuka, di akhirat bertemu Tuhan yang esa. Ramai juga yang datang. Muhsin, sampai pun kamu. Sila. Muhsin, bersungguh betul kamu ajak semua datang ya. Mestilah Tok Lee. Macam okey tak? Okey sangat Muhsin. Silalah masuk. Tak sabarnya. Assalamualaikum, Sufi. Assalamualaikum, Sufi. Oma, Ana, beri salam dan ketuk perlahan sahaja. 3 kali je tau. Jangan intai ke dalam, tunggu sahaja.
sebentar ya semua. Kami sedang siap. Mari-marilah masuk. Semua silakan duduk. Terima kasih. Mari jaga adab bila melawat. Jaga barang mereka, ianya bukanlah milik kita. Wah, sedap ya semua makanan. Terima kasih banyak-banyak, jemput makan lagi. Alhamdulillah. Omar, Hana, jom main sama-sama. Jom. Sufi, Hana nak main yang tu boleh? Tapi Sufi pun nak main ni. Alah, bolehlah. Rendahkanlah suara, tak perlu berebut. Hormati tuan rumah, itu Sufi punya. Pinjamkanlah mainan, tak perlu berebut. Utamakan tetamu, mainlah sama-sama. Seronoknya, mari jaga adab bila melawat. Jaga barang mereka, ianya bukanlah milik kita. Wah, seronoknya bila beradab. Terima kasih banyak-banyak, jemput datang lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana layan kami. Aduh. Hana, tengok tu. Mimi, jangan. Itu anak burung. Mama, Papa. Dia cedera ni. Terjatuh kot. Boleh selamat ke Papa? Kesiannya. InsyaAllah. Yang penting kita usaha. Omar, tolong ambilkan handphone tu. Oh, okey. Jangan risau anak. Kami ada untuk tolong. Anak burung kena kuat. Apa kita boleh buat? Jangan risau, Omar, Hana. Kita tolong sama-sama. Allah tahu niat kita. Yang penting kita usaha. Okey. Jom tidur. Tengok ni, Hana terbang. Okey. Omar pula terbang. Tanah. Dah ambil wuduk? Dah. Gosok gigi? Dah. Ya ke? Meh sini Papa cek. Dah. Tidur. Hana terbang. Papa, macam mana kalau anak burung tadi tak boleh terbang? Kesiannya. Kalau anak burung tak selamat, macam mana? Nanti Allah tanya, nak jawab apa? Tak apa. Allah tahu niat kita baik. Yang penting kita dah usaha. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Dan doa yang terbaik. Ya Allah, selamatkan anak burung ya. Amin. Yang penting kita dah usaha. Samalah macam kisah burung pipit pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Burung apa? Burung pipit. Yeay! Story time! Tiap malam baca buku sebelum masuk tidur. Jangan lupa ambil wudu, selawat dan zikir tidur. Allahumma salli ala Muhammad. Bismikallahumma ahya wa amut. Pada suatu hari, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud dan kaumnya, ada seekor burung pipit yang menyaksikan peristiwa tersebut. Kena terbang tinggi lagi ni. Air. Mana air
Alhamdulillah. Dengan paruhnya yang kecil, burung pipit mengambil air kolam itu dan terbang. Setibanya di suatu kawasan, si pipit pun berhenti dan menitiskan air yang dibawanya. Lagi. Air lagi. Si pipit tak putus asa. Dia tetap berusaha untuk padamkan api yang marak itu. Tapi Papa, burung pipit kan kecil. Paruh dia lagilah kecil. Boleh ke padamkan api tu? Omar rasa? Macam tak je. Papa, kenapa pipit nak padamkan api tu? Lah, kan Nabi Ibrahim ada kat dalam tu? Nabi Ibrahim kat dalam api tu? Iya, Raja Namrud yang jahat nak bakar Nabi Ibrahim alaihissalam sebab sebarkan agama Allah. Innalillah. Lepas tu Papa, apa jadi? Berkali-kali si pipit menitiskan air daripada paruhnya yang kecil. Tapi api tetap marah. Lagi. Alahai, pipit. Bawa air sikit-sikit. Manalah boleh nak padamkan api tu. Pipit tahu, pipit tak mampu nak padamkan api tu. Alamak! Ayah. Dah tahu? Kenapa cuba? Cuba sedaya upaya. Allah tengok usaha kita. Takkan duduk diam saja bila pesuruhnya diseksa. Apa yang kau boleh buat? Paruh kau tu kecil sangat. Bukan tetap berusaha. Takkan ku berputus asa. Hey! Cubalah macam mana pun. Penatkan diri je. Cuba sedaya upaya. Ku kan tetap berusaha. Jika nanti Allah tanya, aku ada jawabannya. Kesiannya burung pipit tu. Tak apa. Allah kan ada. Lepas tu Papa, apa jadi? Lepas tu, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam pun berlaku. Mukjizat apa, Papa? Allah kata kepada api, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau sejuk dan selamat sejahtera kepada Ibrahim. Api jadi sejuk. Iya, macam dalam bilik ada aircon. Subhanallah. Hebatnya kuasa Allah menurunkan mukjizat dengan pertolongan Allah. Nabi Ibrahim selamat. Akhirnya, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim alaihissalam pun selamat dan burung pipit pun hidup gembira. Alhamdulillah. Dah tidur.
Oops. Allahu Akbar. Selamat malam sayangku, mimpi yang indah selalu, jadi anak soleh soleha, taat pada Allah. Berikan ku kesabaran, berikan ku kekuatan untuk menjaga amanahmu, untuk ke syurgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Esok hari Ashura. Semua dah sedia nak gotong royong? Sedia! Hari Ashura ni hari Nabi Musa selamatkan pengikutnya kan, Ustaz? Betul tu, Omar. Apa jadi? Masa tu, tentera Fir'aun kejar Nabi Musa dan pengikutnya sehingga sampai di tepi laut. Pengikut Nabi Musa cemas sebab dah tak ada jalan lain untuk mereka selamatkan diri. Lepas tu, Ustaz? Nabi Musa hentak tongkatnya. Dengan izin Allah, laut pun terbelah dua. Wah, laut terbelah. Subhanallah. Nabi Musa dan pengikutnya cepat-cepat merentas laut. Fir'aun dan tenteranya pun ikut sama. Tapi tak berjaya. Fir'aun dan tenteranya lemas di bawah arus. Nabi Musa dan pengikutnya pun selamat. Betul tu. Sebab peristiwa ini jugalah Nabi Muhammad SAW berpuasa. Jom kita mula kerja. Okey, Ustaz. Faris, ikut Ustaz. Okey. Wah, banyaknya kayu. Nak buat apa ni? Nak masak bubur Ashura lah. Wah, bubur Ashura. Sedapnya. Okey, jom kita mula. Jom. Faris angkat kayu ni ya. Okey, dah siap. Aduh, berat. Teman-teman, ayo bantuin Indra ni. Mana ni? Situ. Beratnya. Aduh. Kalau ada Faris kan senang. Masya Allah, kuatnya Faris. Faris nak jadi bomba. Kenalah kuat. Barulah boleh selamatkan orang dari kebakaran. Faris tahu tak? Nabi Ibrahim AS pernah dibakar oleh Raja Namrud. Apa jadi? Peristiwa ini berlaku dalam bulan Muharram juga. Wow. Api itu marak, panas. Tapi dengan kuasa dan izin Allah, api yang panas tu jadi sejuk dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Subhanallah. Dan dengan izin Allah jugalah Faris kuat. La 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 la. Muharram tiba, semua gembira, tahun baru Islam untuk semua. Muharram tiba, semua gembira, tahun baru Islam untuk semua. Kasih. Ya. Wah. Faris? Ya, Ustaz. Faris okey ke? Okey. Faris, kalau ada apa-apa, beritahu Ustaz ya. Faris. Faris.
Faris nak cari sarung tangan. Oh, sarung tangan. Kejap Ustaz ambil. Tak apa. Biar Faris ambil. Faris, ada dalam masjid, atas meja. Keduk. Faris buat apa dengan Ustaz Musa? Oh, Faris susun kayu. Wah, kuatlah Faris ni. Mestilah. Teman-teman. Ayo. Panas Sufi sapu. Sekali. Ya. Seronoknya main. Seronok. Ustaz. Ni, Ustaz dah jumpa sarung tangan. Jom sambung kerja. Nanti lambat pula balik. Yang lain sambung kemas ya. Cepat. Ya. Hai. Faris okey ke? Kalau ada apa-apa, beritahu Ustaz ya. Okey. Seronoknya rasa dapat kemas masjid bersama-sama. Muharram dah tiba, bulan yang hebat dan puasa sunat. Tak sabar nak puasa, inilah masanya. Kumpul pahala berganda-ganda. Faris tahu tak, masa kecil dulu, Ustaz selalu masuk hutan cari kayu. Oh, ya ke? Ustaz pergi dengan ayah Ustaz. Seronok masuk hutan ni. Indra. Kejalah. Faris. Ya, Ustaz. Kalau Faris nak buat kerja dengan kawan... Aduh. Kenapa ni? Faris nak pergi tandas. Faris. Sakit perut pula dia. Hai, kesian. Mana Faris ni? Faris okey ke? Nak pergi klinik tak? Jom, Ustaz bawa. Tak ada. Faris. Cepat. Ya. Ambil ni. Kat sini. Faris dah tak sakit perut ke? Loh, kamu sakit perut? Elok je. Faris tipu? Faris, jom ikut Ustaz. Ya. Kenapa Faris tipu? Ustaz kan dah cakap, kalau ada apa-apa, bagi tahu. Faris tak ada niat nak tipu. Cuma Faris takut Ustaz marah kalau Faris cakap nak main dengan kawan-kawan. Ustaz tak marahlah. Ustaz lagi suka bila Faris jujur. Faris suka ke kalau orang tipu Faris? Suka. Lain kali terus terang. Jangan tipu-tipu. Faris minta maaf, Ustaz. Faris janji tak tipu lagi. Jadikan ni azam tahun baru Faris ya. Sana. Mana pakcik-pakcik ni? Mana ni? Waduh. Alamak. Belakang tu. Ustaz, api dah nak padam. Tu. Ustaz, ni Faris dah bawa ni. Faris, kayu. Okey. Aduh, berat ni.
Korang pun ada? Jom. Wah! Ya. Wah, kuatnya Faris. Nah, Ustaz. Terima kasih. Sedapnya. Nasib baik ada Faris kan? Kalau tak jadi bubur ni. Faris lah yang paling kuat. Boleh angkat kayu banyak-banyak. Iya, benar. Indra satu kayu aja nggak bisa. Faris kuat dengan izin Allah. Oma, Indra, Sufi pun hebat. Alhamdulillah. Semua hebat sebab puasa hari ni. Walaupun macam-macam jadi, Allah permudahkan urusan kita. Terima kasih semua. Sama-sama, Ustaz. Tambah. Takkan diet kot. Ni bubur banyak lagi ni. Ni Ju. Hana lapar. Nah, ambillah kuih Abang Omar. Yeay! Sayang Abang Omar. Jom kita doa. Doa? Dah boleh makan ke? Belum. Kita nak doa sebelum berbuka. Berdoa sebelum berbuka ni bagus. Allah tak tolak doa orang yang berpuasa. Wah! Ya Allah, Omar nak baju raya jerung. Hana nak raya dengan Bingo, Didi, Nana, Jojo. Terima kasih ya Allah. Hana sayang Allah. Dah masuk waktu berbuka. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kerana-Mu kami puasa, padamu kami beriman. Dengan rezeki-Mu kami berbuka. Dengan rahmat-Mu Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Jom kita solat maghrib. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Sedapnya bau. Omar, Hana duduk sini dulu ya. Okey. Alhamdulillah. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi
Kelas, tak lama lagi bulan puasa. Yeay! Nak puasa dah. Waduh. Tak boleh makan. Nanti haus. Bulan puasa lah bulan yang paling seronok. Kenapa? Sebab bulan ni Allah beri kita pahala berganda-ganda. Wow! Sambut bulan puasa, Ramadan mulia. Bulan yang hebat membawa berkat. Tak sabar nak puasa. Inilah masanya kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira. Jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira. Jom kumpul pahala berganda-ganda. Kelas, cuba lengkapkan tugasan dalam diary ini. Bila siap, boleh dapat stiker. Wow! Makin banyak stiker, makin banyak pahala. Jom siap sedia. Sambut bulan puasa. Ramadan mulia. Bulan yang hebat membawa berkat. Tak sabar nak puasa. Inilah masanya Kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira. Jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira. Jom kumpul pahala berganda-ganda. Ni Hana punya. Wow. Cantik. Asyik-asyik. Tengok ni. Hish, nak stiker juga. Pergilah tarawih. Tak apa, Faris. Kita boleh kumpul lagi. Sama-sama. Ramadan tiba, semua gembira. Jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira. Jom kumpul pahala berganda-ganda. Seronok ibadah, puasa jadi indah. Ramadan mulia. Bulan yang hebat, banyakkan selawat. Jangan lupa sahur, solat 5 waktu, mengaji selalu dan tarawih. Ramadan tiba, semua gembira. Jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira. Jom kumpul pahala berganda-ganda. Seronok ibadah, puasa jadi indah. Ramadan mulia. Bulan yang hebat, banyakkan selawat. Jangan lupa sahur, solat 5 waktu, mengaji selalu dan tarawih. Ramadan tiba, semua gembira. Jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira. Jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira. Ramadan tiba, jom kumpul pahala. Hana pun nak puasa lah. Bagusnya. Alhamdulillah. Oh ya, kunci. Terima kasih. Jom. Jom. Tak sabarnya nak main pantai. Pantai. Wah! Subhanallah.
baru sampai. Rehatlah dulu. Tak apa. Oma tak penat pun. Hana pun. Kita pergi malam nanti nak? Kat sini malam-malam bintang bersinar terang. Cantik. Subhanallah. Ya. 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 Wah, Hana. Ya. Ya. Wah. Jom. Masuk jom. Tada! Inilah bilik kita. Terima kasih, Papa. Ada pool. Hai. Senyum. Tengok. Papa simpan beg kejap ya. Hana, mata tutup. Sayang Papa. Sedia? Sedia. Wah, lagi Papa, lagi. Nanti ya, Hana dulu. Tak nak. Hana takut. Best, Hana. Cubalah. Meh. Okey. Tapi Hana tak nak tinggi-tinggi tau. Halah, jangan risau. Papa ada. Sedia? Ya. Kan boleh? Aha. Oh, simbah Mama. Ya. Sini. Hana. Siapa? Okey, Hana. Nah. Ya. Jom siap-siap solat. Lewat dah ni. Jom. Alah, nak main lagi. Hana pun. Esok kita mandi lagi ya. Kata nak pergi pantai. Okey. Papa, Mama, jom solat. Jom. Mana ni? Papa cari apa? Cari kiblat. Hana tahu. Kita hadap tingkap je. Macam kat rumah. Hana, kiblat kita hadap Kaabah, bukan tingkap. Tapi kita tak nampak Kaabah. Macam mana? Tak apa. Kita boleh tengok dengan telefon juga. Jangan cari kiblat. Jangan risau, pakcik, makcik, atuk, nenek, abang, kakak. Fenomena istiwa azam yang hanya berlaku 2 kali setahun sahaja akan berlaku pada hari ini. Tepat jam 5.50 petang waktu tempatan, matahari akan berada betul-betul di atas Kaabah. Jom semak arah kiblat kita. Istiwa azam. Ya. Papa cari apa? Papa cari benda lurus. Nak tengok arah kiblat? Wah, Hana nak cari juga. Jom. Istiwa azam istimewa, setahun 2 kali saja. Petunjuk arah kiblat kita, jom cari sama-sama. Istiwa azam istimewa, setahun 2 kali saja. Tengok bayang pada masanya, boleh tahu arah kiblat kita. Mari semua cari arah kiblat kita. Solat hadap Kaabah di Mekah Al-Mukarramah.
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alah, hujan. Tak boleh pergi pantai. Tak apa, sebenarnya lepas hujan nanti langit dah tak ada awan. Lagi senang nak nampak bintang. Dan ingat tak apa yang patut kita buat masa hujan? Doa. Allahumma sayyiban nafi'a. Amin. Papa. Ya? Tadi kita cari kiblat dengan matahari. Tapi malam matahari tak ada. Macam mana nak cari kiblat? Malam ni Papa tunjuk. Alah, nak tahu sekarang. Malam nantilah. Wah. Oma, jom. Oh. Papa, ceritalah macam mana nak cari kiblat waktu malam. Cuba teka. Tengok pokok. Bukan. Ukur air. Bukan. Ikan, bulan, getah, bingo. Bukan, Hana. Apa jawapannya, Papa? Bagi tahulah. Dengan bintang. Bintang? Dengan bintang pun kita boleh cari kiblat. Ya. Wah. Macam mana, Papa? Tengok bintang Orion. Bintang Orion istimewa. Bintang kiblat untuk semua. Petunjuk arah kiblat kita. Jom cari sama-sama. 3 bintang yang istimewa. Al-Mita, Al-Milam, Mintaka. Ciptaan Allah untuk kita. Umat Islam satu dunia. Mari semua cari arah kiblat kita. Solat hadap Kaabah di Mekah Al-Mukarramah. Wah! Dengan bintang pun kita boleh cari kiblat. Hebat kan Allah? Dengan matahari dan bintang, kita boleh tengok kiblat walau di mana saja kita berada. Subhanallah. Walaupun kita semua di tempat yang berbeza, tapi semua Muslim akan menghadap kiblat yang sama, iaitu Kaabah. Bagus, Oma. Hana dah tidur ni. Jom. Okey. Sebab itulah. Oh, tapi Atuk, macam mana siang boleh jadi malam? Bila matahari terbenam, jadilah malam. Matahari terbenam pergi mana? Ish, Abang Umar ni. Matahari pergi tidurlah. Matahari tak tidur. Matahari pergi mana, Atuk? Matahari tak pergi mana-mana. Tapi bumi kita yang berputar.
berputar lawan arah jam. Siang bertukar menjadi malam. Bumi berputar sepanjang hari dan keliling matahari. Oh. Tengok ni. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Itulah kejadian siang malam. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Kejadian siang dan malam. Abang Omar, tengok tu. Ada bulan. Bukan bulan ada waktu malam je ke? Bulan mengelilingi bumi. Sepanjang bulan tak henti-henti. Pantulkan cahaya matahari di siang dan malam hari. Siang terang dengan cahaya matahari. Malam gelap, tenang dan sunyi. Siang kerja untuk cari rezeki. Malam tidur rehatkan diri. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Itulah kejadian siang malam. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Kejadian siang dan malam. Tengok ni. Waktu siang bila bumi menghadap matahari. Dan malam bila bumi tak menghadap matahari. Betul tu. Inilah bulan yang kita nampak tadi. Bulan sentiasa pantulkan cahaya. Sebab tu kita boleh nampak bulan waktu siang. Pandainya. Hebatnya Allah yang mencipta semua. Subhanallah, Maha Suci Allah yang Esa. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Itulah kejadian siang malam. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Kejadian siang dan malam. Siang terang dengan cahaya matahari. Malam gelap, tenang dan sunyi. Siang kerja untuk cari rezeki. Malam tidur rehatkan diri. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Itulah kejadian siang malam. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Kejadian siang dan malam. La 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 la. La 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 la. Kejadian siang dan malam. Kejadian siang dan malam. Jom ambil uduk. Faris dah ambil uduk kat rumah tadi. Oh, okey. Kamu kentut ya? Ish, Indra ni. Kan dah kena ambil wuduk balik. Maaf ya, aku bercanda doang. Tak apa Faris. Ambil uduk tu kan bagus. Dapat pahala. Iya, benar. Wuduk itu menyucikan diri. Sebelum solat perlu bersihkan diri. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu
kena baca? Sebab Allah akan buka 8 pintu syurga. Kita boleh masuk mana-mana pintu syurga yang kita suka. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Aku bersaksi Nabi Muhammad hamba Allah dan utusannya. Wudu itu menyucikan diri. Sebelum solat perlu bersihkan diri. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwudu kerana Allah Ta'ala. Faris takkan tinggal doa selepas wudu. Indra juga. Bayangkan, syurga penuh makanan. Ada kapal, ada mainan. Syurga Allah lagi hebat daripada tu. Allah akan buka 8 pintu syurga. Kita boleh masuk mana-mana pintu syurga yang kita suka. Maha suci Allah, jadikan aku hamba-Mu yang bertaubat, bersih dan soleh. Amin ya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Aku bersaksi Nabi Muhammad hamba Allah dan utusannya. Allah Maha Esa. Adam, jom main. Jom. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Omar, Hana, bangun. Hari ni kita raya. Yeay, raya. Jom mandi. Jom. Jangan lupa niat ya. Niat? Niat mandi hari raya. Oh, haalah. Sahaja aku mandi sunat Aidilfitri kerana Allah Ta'ala. Hari ini hari raya, hari semua bergembira. Hari ini hari raya, mari kita raikannya. Syawal tiba raya gembira, tanda kemenangan semua. Syawal tiba raya gembira, tanda syukur pada Yang Esa.
Salam. Masuk. Faris, nanti kita raya dengan Omar Hana ya.